Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video pembentangan pentadsiran berterusan pengajian Akhlak Islamiah tahun 2025 yang mana tema ataupun isu yang saya bawakan ini ialah sumbangan dan kepribadian Hassan Al-Banna dalam isu keruntuhan akhlak semasa. Yang akan dibentangkan oleh saya sendiri iaitu Muhammad Yazid Haikal bin Muhammad Najib dari kelas T1 S2.06 tahun 1 di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam bidang Pendidikan Islam. Yang saya hormati pensyarah khusus saya iaitu Ustaz Wan Yusof bin Wan Sulong selaku penilai bagi pentadsiran berterusan untuk semester kali ini. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang isu yang akan diperbincangkan, eloklah kita untuk mengenal pasti dulu apa fokus-fokus kita dalam video kali ini. Baik, untuk fokus yang pertama kita akan bincangkan tentang biodata Hassan Al-Banna dari segi pendidikannya serta maklumat-maklumat asas peribadi lah. Kemudian fokus kedua iaitu isu keruntuhan akhlak semasa ataupun contemporary. Dan yang terakhir sekali fokus ketiga ialah penyelesaian berasaskan sumbangan tokoh yang mana kita akan ekstrak apa pandangan Hassan Al-Banna tentang isu keruntuhan akhlak kemudian penyelesaiannya sekali. Mari kita kenali dulu siapakah Hassan Al-Banna, Syekh Hassan Al-Banna. Jadi kita tengok sikit biodata ringkas beliau. Hassan Al-Banna adalah seorang tokoh gerakan dakwah Islam yang terkenal dan merupakan pengasas kepada gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir pada awal abad ke-20. Nama sebenar beliau ialah Hassan bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan beliau lahir di sebuah kota kecil yang diberi nama Al-Mahmudiyah dekat wilayah Al-Buhairah lah pada tanggal bulan Oktober tahun 1906. Jadi beliau juga ialah anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Hassan Al-Banna merupakan anak kepada Ahmad Al-Banna iaitu seorang imam, lepas tu guru, kemudian ulama terkemuka yang memiliki kelulusan akademik di Universiti Al-Azhar, Mesir. Kepribadian mulia yang dimiliki oleh bapanya ini iaitu Ahmad Al-Banna ni yang selalu mengutamakan ilmu agama lah dalam kehidupan secara tidak langsung telah mendorong pembentukan lingkungan bi'ah solehah dalam institusi keluarga Hassan Al-Banna ni, sekaligus menjadi inspirasi buat Hassan Al-Banna untuk terus menjadi seorang tokoh yang berwibawa, lepas tu orang yang ilmuwan, yang kaya dengan ilmu. Jadi kita tengok sedikit siapa itu Hassan Al-Banna. Kita akan pergi pula kepada latar belakang beliau, latar belakang pendidikan beliau. Untuk latar pendidikan Hassan Al-Banna saya dah bagikan siap-siap kepada dua iaitu non-formal dan formal. Non-formal ni selalunya dia akan mula dari peringkat institusi keluarga tu sendiri. Kita boleh tengok sama-sama iaitu sewaktu masih kecil Hassan Al-Banna mendapat pendidikan daripada bapanya sendiri. Pendidikan awal lah. So didedahkan dengan pelbagai disiplin ilmu Islam seperti sirah nabawiyah, hadis, fiqh dan lain-lain. Sebab kita tahu memang bapa dia seorang yang sangat ilmuwan, banyak sangat ilmu yang dia tahu, jadi dia share dengan anak dia sendiri. Lepas tu beliau juga turut diberi peluang untuk menuntut ilmu di pelbagai tempat dan majlis. Di rumahnya sendiri, budaya membaca turut ditekankan oleh bapanya sehingga kan wujudnya perpustakaan kecil yang memuatkan bermacam-macam kitab masyhur berkaitan fiqh Islam untuk diterokai. Jadi kita simpulkan kat sini, tak dinafikanlah bahawa Hassan Al-Banna ni boleh jadi satu tokoh yang sangat bijak sebab daripada kecil lagi telah dididik dengan ilmu, bermacam-macam ilmu. Kemudian daripada formal punya corak pendidikan, bermula pada umur 8 tahun, beliau dah pun memulakan pendidikan formal ni di Ar-Rasyad Ad-Diniyah sehingga umur beliau mencecah 12 tahun lah. Kemudian pada umur 8 tahun beliau sudah start untuk menghafaz Quran dengan bimbingan Syekh Muhammad Zahran di madrasah itu. Walau bagaimanapun beliau tak berjaya lah menamatkan hafazannya kerana telah berpindah madrasah iaitu Al-I'dadiyah. Tapi pada akhirnya juga beliau tetap dapat menghafaz 30 juzuk tu, cuma lambat sikit lah.
So dalam tempoh ini beliau telah mula memandang isu pendidikan dan dakwah sebagai satu perkara yang sangat penting, paling dominan sekali. So beliau menubuhkan pertumbuhan akhlak adabiyah dan al-man'il muharramat untuk menyuarakan kebenaran dan kebatilan. Ini sekitar umur beliau nak masuk remaja lah, iaitu zaman remaja. Kemudian kita pergi pula kepada zaman remajanya. Pada tahun 1920 beliau melanjutkan pengajian ke Darul Muallimin Damanhur ketika berumur 14 tahun. Beliau banyak menghafaz baik-baik syair dan puisi Arab serta kitab-kitab bahasa seperti Alfiyah dan Ilmu Mantiq. So, pada waktu ini beliau mula menentang penjajah. Kemudian Institut Pendidikan Tinggi pula, pada waktu itu beliau ditawarkan menyambung pengajian ke Fakulti Darul Ulum Universiti Kahirah selama 3 tahun. Kemudian beliau berkhidmat sebagai guru di Sekolah Ismailiyah selama 19 tahun dan akhirnya beliau selepas daripada itu barulah beliau memfokuskan kepada gerakan Ikhwan Muslimin yang telah beliau tubuhkan sendirilah. Itu range dia daripada zaman beliau sampailah beliau tu dan akhirnya wafat. Baik, tadi kita dah tengok serba sedikit berkenaan dengan latar belakang beliau dari segi biodata ringkas dan latar pendidikan. Sekarang kita tengok sifat dan kepribadian beliau pula, macam mana sifat beliau ni dalam bergaul sama manusia. Jadi kita tengok sikit. Salah satunya adalah ketinggian rohani dan disiplin lah. Yang ni beliau sangatlah istiqamah melakukan solat malam dan puasa sejak kecil. Beliau selalu bermuhasabah diri sama ada dalam konteks refleksi ke diri maupun sewaktu beliau mentadbir urus gerakan Ikhwan Muslimin. Selain itu juga beliau ni merupakan role model kepada masyarakat sekeliling, yang mana kita panggil dia sebagai guru hasanah. Beliau menampilkan akhlak yang sangat mulia dalam tutur kata, pergaulan dan tindakan. Sifat tawaduknya menyebabkan beliau mudah didekati sama ada oleh ilmuwan, rakyat biasa maupun pembesar. So dikenang sebagai seorang yang beradab tinggi, tidak cepat marah dan lembut dalam bicara tetapi tegas dalam prinsip. So saya sengaja selitkan hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. So yang poin yang ketiga pula yang saya nak gariskan ke sini adalah keikhlasan dalam perjuangan. Hasan al-Banna ni dikenali sebagai seorang tokoh yang amat ikhlaslah dalam melaksanakan dakwah Islam. Keikhlasannya terselah melalui gaya hidup sederhana, zuhud kita panggil. So penolakan terhadap ganjaran duniawi dan kesanggupan mengorbankan masa, harta dan nyawa demi Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dalam bukunya Fiqh Ad-Dawah menyatakan bahawa keikhlasan ni dia macam puji Hasan al-Banna ni. Apa dia kata? Keikhlasan Hasan al-Banna menjadi roh utama yang menghidupkan gerakan Ikhwan Muslimin dan menyentuh hati para pengikutnya. Baik, yang keempat pula, kepimpinan melalui hikmah. Hasan al-Banna memimpin gerakan dakwah bukan dengan kekerasan tetapi dengan hikmah, dialog dan pendidikan. Beliau berjaya menarik sokongan masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa memaksa akan kefahaman yang dibawa lah, fikrah yang dibawa apa semua. So kata seorang ahli pemikir barat yang memuji dirinya dalam buku The Society of the Muslim Brothers yang ditulis oleh Bickel, apa dia kata, al-Banna bukan sekadar pemimpin ideologi tetapi seorang pendidik rohani yang membentuk hati serta jiwa para pengikutnya. Jadi dia tak semata-mata untuk suruh orang ikut ideologi dia sebagai pemimpin, tapi dia mendidik juga hati-hati pengikutnya supaya jadi macam dia, ada kepribadian yang baik. Itulah kepimpinan beliau. Kemudian wawasan dakwah secara holistik, iaitu secara menyeluruh, mempunyai visi besar untuk menghidupkan kembali umat Islam dalam semua aspek, dari segi politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, tapi tetap menjadikan akhlak sebagai asas utama. Menolak pemisah antara agama dan kehidupan dunia dan menekankan bahawa Islam adalah adil yang syumul, iaitu komprehensif. Dalam risalah At-Ta'lim yang tulis oleh beliau sendiri, yang diilhamkan oleh beliau sendiri, menegaskan bahawa Islam adalah sistem hidup yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, tidak ada pemisah antara agama dan urusan dunia. Jadi yang terakhir pula adalah
kesabaran dan teguhnya pendirian beliau. Tidak goyah dengan tekanan politik, fitnah dan penindasan. Walaupun sering diburu dan akhirnya dibunuh, beliau tidak pernah menyeru pengikutnya kepada pemberontakan bersenjata. Sebaliknya terus berdakwah dengan sabar dan strategi berhemah. Menunjukkanlah kematangan dan adab dalam berinteraksi dengan pihak berkuasa walaupun dizalimi. Okey, bila kita dah bincang pasal sifat kepribadian Hasan al-Banna, mestilah kita akan bincangkan juga tentang sumbang jasa Hasan al-Banna juga. Jadi saya akan highlightkan dekat sini dua perkara besar yang Hasan al-Banna telah buat yang orang kata seolah-olah telah mengubah dunia ke arah corak yang lebih Islamik lah. So, salah satunya adalah penubuhan Ikhwan Muslimin itu sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua ni kita tahu penjajahan British ke atas Mesir mengakibatkan sistem pemerintahan dan pendidikan sedia ada telah bercampur baur dengan unsur barat. Yang kita panggil sekarang ni sebagai unsur sekularisme, iaitu memecahkan, mengasingkan fikrah Islam dengan fikrah keduniaan yang menghasilkan satu, orang kata apa, pertumbungan budaya yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi kesannya generasi muda Mesir hilang jati diri Islam dan akhlak masyarakat pun mula terakis. Oleh itu tertubuhlah Ikhwan Muslimin pada tahun 1928. Tujuannya adalah untuk menyatu padukan umat yang terpisah antara fahaman agama dan dunia moden. So apa kata Michael dari The Society of the Muslim Brothers pun, dia ada cakap pasal Ikhwan Muslimin juga. Antaranya adalah kenyataan seperti berikut lah. Ikhwan Muslimin bukan sekadar parti politik tetapi satu sekolah pembentukan akhlak dan iman. Malah orang barat sendiri pun mengakui bahawa gerakan Ikhwan Muslimin ini mampu mengangkat semula darjat Islam ataupun kesucian Islam dalam dunia realiti yang sekarang ini. Jadi itu salah satu usaha yang sangat baik lah. Kemudian dari segi penulisan karya ilmiah pula, beliau menggunakan medium penulisan sebagai wadah menyampaikan dakwahnya melalui risalah, surat terbuka, teks khutbah dan buku tarbiyah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada puji lagi Hasan al-Banna dalam fiqh dakwah. Beliau mendidik bukan hanya dengan suara tetapi dengan pena yang mencerdaskan akal dan melembutkan. Baik, kita boleh tengok contoh-contoh karya beliau. Salah satunya dari Risalah Taklim, sebagai rujukan utama lah dalam gerakan Ikhwan Muslimin yang membahaskan tentang pemahaman Islam secara syumul, amalan agama dalam kehidupan serta tanggungjawab setiap ahli anggota. Jadi lagi satu pula ada Majmu'at Ar-Rasail, komplikasi surat dan artikel karangan beliau lah, merangkumi topik akidah dan tasawuf, islah masyarakat, pendidikan serta tarbiyah dan perpaduan umat. Kini tibalah masanya untuk fokus yang kedua berkaitan dengan isu keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak ni merupakan satu fenomena global yang memberi kesan langsung kepada kestabilan masyarakat Islam. Dalam konteks kontemporari, isu ini tidak berlaku secara terpisah. Sebaliknya berpunca daripada kegagalan memahami dan menghayati Islam sebagai adin yang syumul, sempurna dan menyeluruh. Kemudian menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, keruntuhan akhlak hari ini adalah natijah daripada pemisahan agama daripada kehidupan akibat pengaruh sekularisme dan materialisme yang membarah dalam masyarakat Muslim. Yang pertama, keruntuhan akhlak berpusatkan akidah. Jadi yang kita tengok kat sini adalah kemelut fahaman sekularisme dan ateisme. Apa maksud sekularisme ni? Sekularisme ni memisahkan agama daripada urusan kehidupan lalu menjadikan akidah sebagai urusan peribadi semata-mata. Fahaman inilah yang mempengaruhi cara fikir masyarakat moden sekarang ni, termasuk umat Islam sendiri, sehingga menolak peranan Allah dalam sistem kehidupan, menolak peranan agama dalam sistem kehidupan. Kemudian manakala ateisme pula ialah fahaman yang menolak kewujudan Tuhan dan menafikan sebarang kuasa gaib, berdiri atas falsafah materialisme dan sains semata-mata. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarij As-Salikin ada menyebut tentang isu ini yang kita boleh jadikan sebagai pedoman juga. Apa yang dikata, sesungguhnya fitrah manusia adalah mengenal Tuhan, tetapi kesombongan dan kebodohan boleh menutup fitrah itu. Jadi apa implikasi kedua-dua fikrah ini dalam masyarakat masa kini? So kita boleh tengok kat sebelah tu adalah kekecewaan terhadap institusi agama sedia ada. Jadi mereka yang ada fahaman sedemikian akan rasa macam
rasa macam tak best je bila sebut pasal institusi agama. Mereka akan cuba untuk mengasingkan diri daripada institusi agama dengan memilih jalan-jalan pengajian yang lain yang tak akan melibatkan mereka dengan agama sekalipun. Kemudian ada pengetahuan asas agama tidak diambil peduli dalam kehidupan dan dianggap tidak penting. Pengaruh media sosial dalam teori sains tanpa menilai realiti kebenarannya berdasarkan landasan agama, contohnya macam teori evolusi Darwin. Mereka akan lebih berpegang kepada itu jika nak dibandingkan dengan apa yang Al-Quran kata. Itulah nak dikatakan. Lepas tu hilang arah dalam hidup yang membawa kepada ketirisan moral, krisis kesihatan mental dan nihilism. Lepas tu meletakkan manusia dalam kedudukan mutlak untuk melakukan segala perkara yang disukai tanpa melibatkan hukum Tuhan. Saya ada selitkan ayat Al-Quran di bawah yang bermaksud, dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Seolah-olah dalil ini telah menjawab segala persoalan berkaitan dengan isu sekularisme. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Baik, yang kedua pula adalah keruntuhan akhlak berpusatkan syariah. Jadi kita tengok kat situ ada 2 poin besar. Yang pertama adalah penolakan hukum hakam Islam. So terdapat segelintir masyarakat yang mempertikaikan undang-undang Islam ni, seperti menutup aurat dan hukum wuduk. Mereka menganggap lapuk, tidak relevan dan tidak sesuai dengan zaman moden kini lah. Malahan ada yang menerima separuh hukum namun menghina hukum-hukum lain. Tidak konsisten. Maksudnya dia pengamalan secara separa. Yang separuh dia terima, separuh dia nafikan. Dia seorang yang solat tapi dia tidak menutup aurat. Itulah konsep dia. Kemudian normalisasi pergaulan bebas. Kehadiran media sosial mempromosikan budaya pergaulan bebas tanpa hubungan ikatan yang sah. So ada statistik yang saya selitkan kat sini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia 2021. Kes pergaulan bebas ni menyebabkan peningkatan kes kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja setiap tahun. Dia sangatlah memberi kesan kepada masyarakat kini lah, yang boleh kita anggap sebagai salah satu isu perubahan akhlak. So apa kesan dia untuk masyarakat kontemporari? Salah satunya adalah kegersangan rohani dan kekosongan jiwa, iaitu fungsi hati telah mula menjadi mati dan rosak yang membolehkan seorang itu tidak tenang, tidak berakhlak dan rasa jauh dengan Tuhan. So institusi keluarga pun menjadi runtuh dan kebahagiaan bersama semakin pudar. Identiti Islam tercemar kerana masyarakat tidak lagi berfikir dan bertindak berdasarkan cara hidup Islam. Dan yang terakhir sekali adalah kezaliman berleluasa menyebabkan zaman jahiliah tapi versi moden kembali pada masa kini. Malah mungkin boleh jadi lebih teruk lah untuk zaman ini jika nak dibandingkan dengan zaman yang sebelum. So kat sini Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Daulah fi Islam ada berkata tentang isu ini. Jadi menolak hukum syarak secara ideologi atau menganggap ia tidak sesuai dengan zaman adalah satu bentuk kekufuran yang nyata. Okey, kita pergi pula kepada keruntuhan berpusatkan akhlak, yang mana yang menjadikan ini yang terakhir lah untuk isu keruntuhan akhlak ni. Jadi kita tengok ada 2 perkara yang signifikan yang menyumbang kepada isu keruntuhan akhlak. Yang pertama adalah krisis adab dan hilangnya malu. Kehilangan nilai haya dalam diri menjadi punca dominan keruntuhan akhlak. Akibatnya muncul fenomena seperti bully cyber, penggunaan kata kesat dalam penuturan, serta tidak peduli jika mencemarkan maruah diri dengan mengikut tren-tren terkini. Contohnya pada zaman ni lah kita boleh tengok Velocity lah, Wadidau lah kan, yang lalu dekat FYP TikTok kita masing-masing. Jadi itu mencerminkan bahawa masyarakat kita, masyarakat Islam khususnya, dah pun mula terikut-ikut dan tidak mengambil kisah tentang garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, khususnya dalam berhibu lah. Jadi kita tengok lagi kat sebelah tu. So ada dalam hadis Rasulullah SAW yang mana peranan malu ni adalah sebagai daripada kesempurnaan iman itu sendiri. Di bawah tu malu itu adalah sebahagian daripada keimanan, riwayat Al-Bukhari. Jadi yang kedua pula adalah hedonism. Masyarakat masa kini cenderung kepada hiburan melampau serta gaya hidup mewah sebagai matlamat utama kehidupan. Fikrah ini mampu mendorong manusia supaya tidak lagi mengambil berat tentang ibadah dan tanggungjawab sebagai seorang khalifah di atas muka bumi Allah lah. Tambahan, muncul pula berbagai penyakit hati seperti ujub, riya, takabur, hasad, dengki dan tamak.
Jadi dalam surah At-Takasur ayat 1 telah mention tentang hedonism ni. Alhaakumut takasur, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Maksudnya kat sini manusia lebih mengejarkan kekayaan, manusia lebih mengejarkan kepada keseronokan jika nak dibandingkan peranan mereka sendiri sebagai seorang umat Islam yang hanya duduk kat muka bumi ni sebagai persinggahan semata-mata. Jadi mereka abaikan ibadah-ibadah mereka dan mereka lebih kepada berseronok dulu. Itulah cerita. Alhamdulillah, kini kita pergi kepada fokus kita yang terakhir, iaitu pandangan dan penyelesaian daripada perspektif Hasan al-Banna. Kita boleh extract lah daripada kata-kata serta sifat kepribadian beliau, kemudian kita jadikan kriteria-kriteria tersebut sebagai salah satu medium penyelesaian untuk mengatasi isu ini. Jadi misi Ikhwan Muslimin ini saya ambil sedikit untuk dibubuhkan dalam slide ini. Apa misi Ikhwan Muslimin? Misi mereka adalah membina generasi Muslim yang hidup untuk Allah, bekerja demi Islam dan menghidupkan semula akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Jadi daripada sini kita boleh keluarkan beberapa cadangan lah. So salah satunya adalah membangunkan tarbiyah akhlak individu Muslim. Penekanan terhadap proses tazkiyatun nafsi. Hasan al-Banna menegaskan bahawa pembersihan jiwa dan pembinaan akhlak individu merupakan asas kepada perubahan masyarakat. Proses tarbiyah secara berperingkat boleh dilakukan melalui sistem musrah, halaqah, tamrin dan qiyamul lail. Jadi Hasan al-Banna ada sebut dalam Risalah Da'watuna, beliau menyebutkan bahawa pembentukan akhlak bermula dengan membina individu Muslim yang beriman, bermujahadah dan bertakwa. Jadi kuncinya kat sini adalah tazkiyatun nafs dalam pembudayaan dan pengamalan sehari-hari. Kemudian menekankan peranan pendidikan. Hasan al-Banna melihat sistem pendidikan moden gagal kerana mengabaikan elemen akhlak dan rohaniah. Oleh itu, beliau menyarankan supaya segala elemen dalam pendidikan, sama ada dari sudut kurikulum, kaedah penyampaian maupun kandungan pembelajaran, haruslah disulami dengan penghayatan amalan dan akhlak secara seimbang dan konsisten. So, apa yang dia kata lagi? Hasan al-Banna kata lagi, pendidikan mesti melahirkan manusia yang kuat iman, luas ilmu dan tinggi akhlak, dan bukan sahaja cemerlang dalam peperiksaan. Jadi yang kat sini adalah bertumpukan kepada pembangunan insan secara sejahtera dan orang kata tidak hanya berfokus kepada pembangunan pengetahuan semata-mata, tetapi nilai seorang individu. Okey, yang ketiga pula adalah menyemai semangat ukhuwah dan jamaah. Hasan al-Banna menekankan nilai persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiah sebagai asas pembentukan masyarakat yang kuat dan berakhlak. Ukhuwah bukan sekadar hubungan emosi, tetapi satu ikatan spiritual dan sosial yang menjamin saling nasihat menasihati, masuk amar ma'ruf nahi munkar serta saling memperbaiki antara sesama lain lah. Jadi apabila umat berjaya dipupuk dengan nilai ini, fikrah individualism yang berbarah dalam masyarakat ini dapat dihapuskan. Seterusnya mewujudkan persekitaran bi'ah solehah yang saling mengingatkan tentang saling menjaga maruah dan akhlak. Hasan al-Banna menyebut dalam Risalah Da'watuna, iaitu tugas kita bukan menghisap manusia tetapi membimbing mereka kepada hidayah. Yang ini ada kaitannya dengan poin yang sebelah, iaitu bukan kecaman tetapi dengan hikmah. Hasan al-Banna mengajar bahawa dakwah Islam bukan untuk menghukum tetapi untuk menyelamatkan. Orang yang melakukan maksiat tidak boleh dijauhi, sebaliknya didekati dengan hikmah dan kasih sayang. So pendekatan ini sangat relevan dalam konteks menangani remaja hari ini yang memerlukan pendekatan psikologi dan pendekatan hati ke hati dengan membabitkan suasana pendidikan yang positif tanpa sindiran yang menjatuhkan. Jadi kita nak cakap kat sini bahawa zaman sekarang kita tak boleh nak judge orang terlalu, kita tak boleh judge orang dengan kata-kata yang sangat buruk yang boleh menjatuhkan imej dia sebagai seorang Muslim. Tetapi kita haruslah menggunakan pendekatan yang lebih harmoni lagi, yang lebih baik lagi. Tibalah masanya kepada acara yang terakhir, iaitu kesimpulan keseluruhan pembentangan. Jadi saya nak highlightkan dekat sini secara total lah
Keruntuhan akhlak masa kini berpunca daripada kelemahan akidah, pengabaian syariah dan kelalaian dalam pembinaan rohani. Syekh Hassan Al-Banna tampil sebagai tokoh mujadid yang membawa pendekatan Islam yang syumul melalui tarbiyah, dakwah dan qudwah hasanah. Melalui pembentukan individu Muslim, pendidikan berakhlak, dakwah berhikmah dan perjuangan penuh pengorbanan, beliau membuktikan bahawa akhlak umat hanya dapat dipulihkan apabila kembali kepada Islam secara menyeluruh. So, peranan kita sebagai pendidik ialah meneruskan legasi perjuangan beliau dengan membina generasi berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia demi membina kembali umat yang berakhlak baik. Baik, sekian sahaja pembentakan saya untuk hari ini. Segala yang buruk itu memang datang daripada saya sendiri, malah yang baik itu pula semua adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah menonton. Bye bye.